Malaysia satu-satunya negara benarkan kemasukan pelarian atas dasar kemanusiaan. Namun atas dasar kemanusiaan, Malaysia membenarkan pendatang asing tanpa izin yang memegang Suruhanjaya Tinggi PBB mengenai pelarian UNHCR untuk tinggal sementara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wan Nur Atika binti Yusof, pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan Rehabilitasi Sukan semester 4. Video ini saya hasilkan sebagai tugasan dokumentasi untuk subjek falsafah dan isu semasa. Dalam video ini juga saya akan membincangkan satu isu penting yang berkait rapat dengan falsafah humanisme, iaitu mengenai pelarian dan migran di Malaysia. Menurut laporan Human Rights Watch 2025, lebih 16,000 individu pelarian kini ditempatkan di pusat tahanan imigresen. Isu ini bukan sahaja menyentuh soal undang-undang dan keselamatan negara, tetapi juga mencabar cara kita memandang hak asasi serta maruah manusia. Malaysia kini berdepan dengan situasi yang kompleks. Dari satu sudut, kerajaan perlu menjaga keselamatan negara, undang-undang dan kepentingan rakyat tempatan. Ramai bimbang bahawa kehadiran imigran tanpa dokumen mungkin menambah beban ekonomi, peluang pekerjaan dan kos sara hidup. Namun, dari sudut lain, ramai daripada mereka datang kerana melarikan diri daripada perang, penindasan dan kemiskinan melampau. Malah, terdapat kanak-kanak pelarian yang dilahirkan di Malaysia tetapi tidak mendapat hak pendidikan. Inilah dilema yang wujud antara menjaga kedaulatan negara dan juga memastikan maruah manusia tetap dihormati. Laporan Human Rights Watch 16 Januari 2025 turut menegaskan bahawa di bawah pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berlaku kemunduran hak asasi manusia di Malaysia. Antara isu yang dibangkitkan termasuklah penapisan terhadap kebebasan bersuara melalui Akta Hasutan, Akta Komunikasi dan Multimedia serta Akta Keselamatan Cyber. Selain itu, tahanan migran dan pelarian juga dikritik kerana dijalankan dalam keadaan yang menyalahi prinsip kemanusiaan. Malah, terdapat juga isu yang melibatkan hak masyarakat pribumi seperti bajau laut yang terjejas akibat pengusiran tanpa pampasan sewajarnya. Humanisme mengingatkan kita bahawa walaupun dasar negara perlu melindungi hak rakyat tempatan, ia juga tidak boleh sampai menafikan maruah insan lain. Menurut laporan Human Rights Watch 2024 bertajuk We Cannot See the Sun, terdapat beberapa cadangan penyelesaian yang boleh dipertimbangkan oleh Malaysia. Antaranya, menghentikan penahanan kanak-kanak dan mangsa pemerdagangan manusia kerana tindakan ini bercanggah dengan piawaian hak asasi antarabangsa. Selain itu, kerajaan juga digesa untuk membenarkan akses UNHCR dan pemantauan bebas ke pusat tahanan bagi memastikan ketelusan. Akhir sekali, Malaysia boleh membangunkan alternatif komuniti sebagai ganti penahanan seperti memberi peluang pendidikan asas, rawatan kesihatan dan perlindungan perumahan sementara. Langkah-langkah ini bukan bermaksud mengabaikan rakyat tempatan, sebaliknya memastikan Malaysia terus dihormati sebagai sebuah negara yang berperi kemanusiaan sambil mengekalkan keselamatan serta kesejahteraan rakyatnya. Sebagai penutup, isu pelarian dan migran di Malaysia menuntut kita untuk berfikir secara lebih mendalam. Humanisme menegaskan bahawa setiap insan tanpa mengira asal-usul atau status berhak untuk hidup dengan maruah. Namun, kerajaan dan masyarakat tetap perlu menjaga kepentingan rakyat tempatan. Cabaran sebenar adalah mencari titik keseimbangan antara menjaga keselamatan negara dan menghormati kemanusiaan sejagat. Jika perkara ini dapat dilakukan, Malaysia bukan sahaja dapat melindungi rakyatnya, tetapi juga berdiri sebagai sebuah negara yang adil, berperi kemanusiaan dan dihormati di mata dunia. Sekian, terima kasih.